here's my take on, saya tak tahulah korang perasan atau tak, tapi kalau korang tengah servis-servis kereta, korang mesti perasan. Perang-perang rebate. Perang-perang rebate ni satu benda yang biasa kalau korang jual kereta. Satu benda yang biasa. Okay, cuma saya nak pesan sebab saya dah terima ramai sangat kontak saya bagi tahu kena tipu, kes-kes penipuan. So saya nak cerita dengan korang kisah SA. Okay, so kebanyakan SA memang tidak bergaji guys. Tidak bergaji. Kita orang memang ada sesetengah makan komisen saja. Ada sesetengah lagi ada basic. Basic pun 1,700. Memang minimum requirement oleh kerajaan Malaysia. Okay, so itu yang makan basic ni memang lagi rendah lagi komisen. Setiap dealer ada ada different commission structure. Setiap dealer ada different commission structure. So kalau korang jumpa ada yang bagi rebate pelik-pelik, tak masuk akal. Contoh rebate official 10,000, dia boleh offer kat korang 25,000. Something is wrong somewhere. Takkan dia tak makan? Takkan dia jual kereta kat korang dia tak dapat commission? Pelik dah tu. Okay, that is something for you to consider, something for you to ponder, something for you to think. Kan? Alright. So kalau biasa orang nak buat charity, dia takkan jual kereta. Dia akan buat charity ni, charity yang benda yang dia boleh bagi for free. Jarang lah orang buat kereta for charity. Okay, so dia akan makan. Dia akan makan kat mana? Yang pertama, mungkin dia akan makan dekat penipuan. Dia akan suruh korang bayar handling fee. Handling fee tu 600 tau. And then mungkin dia akan main dekat insurance. Insurance yang saya baru terima, dah ada customer contact saya. Dia cakap insurans kereta ikut umur. Mana ada? Insurans kereta ikut harga sum covered kereta. Lagi tinggi sum insured, lagi tinggi premium. Tak ada kena-mengena dengan umur. Ini bukan ambil insurans kesihatan. Okay, so seterusnya mungkin juga, ini mungkin saya tak kata semua, saya tak kata ada, tapi mungkin. Sebab tinggi sangat. Takkan dia tak ambil komisen langsung, takkan tak ada sikit komisen untuk dia, kan? Mungkin juga kereta problem. So korang timbang-timbang sendiri. Nasihat saya senang je, cari SA yang korang selesa dengan, yang korang rasa servis dia ni mantap. Servis mantap ni macam mana? Cubalah test. Mesej pukul 9 pagi, 9 malam, mesej tanya follow up hari-hari, kan? Tengok dia macam mana. Kat situ korang dah boleh nampak dah servis dia. Even kalau korang datang test drive pun dah boleh nampak dah cara dia present kereta tu, cara dia berpakaian, etika dia bercakap, semua tu ambil kira. Itu lebih beneficial untuk korang. InsyaAllah kalau korang kejar rebate tinggi, jangan terlalu berharap untuk dapat servis yang terbaik. Boleh? Sebab saya buat live ni, semenjak saya buat live ni, ramai juga customer yang datang mengadu kat saya, SA macam ni, tipu macam ni. Saya terkejut. Saya ingat tak ada orang macam ni. Ini berita luar-luar negara je. Tapi rupanya ada. So untuk korang yang tengah nak survey beli kereta, pergilah test drive dan cari SA yang bagi servis terbaik. Okay? Selamat bershopping. Apa-apa Roger, nak test drive kereta, nak beli dengan saya, Roger je. Semua urusan online. Okay, saya cover satu Semenanjung Malaysia. InsyaAllah korang boleh dapat kereta secepat dan semudah yang mungkin. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.